Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama anda di Studio Bola Hub dengan perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Malaysia kini hanya selangkah lagi untuk membawa dua wakil ke pentas final kejuaraan Kelab ASEAN atau ACC Shopee Cup. Kita mulakan dengan Selangor FC. Skuad The Red Giants membawa bekalan kemenangan 2-1 ke Vietnam menjelang aksi separuh akhir kedua menentang Nam Den di Stadium Tien Truong. Namun bagi pengendali Selangor, Kem Panggon, tugas mereka masih belum selesai. Menurut beliau, Selangor baru menyempurnakan separuh daripada perancangan dan aksi kedua bakal menjadi penentu sebenar sama ada mereka mampu merealisasikan impian ke final. Kem Panggon turut memuji keserasian pemainnya yang bermain sebagai satu pasukan selain memiliki pemain dengan kualiti individu yang tinggi. Dalam masa sama, penyerang import Selangor, Krigor Morris tampil penuh keyakinan selepas menjadi wira pasukan pada aksi pertama. Penyerang Brazil itu meledak 2 gol ketika membantu Selangor menewaskan Nam Den minggu lalu dan kini sudah menjaringkan 3 gol dalam saingan ACC musim ini. Menurut Krigor, tahap keyakinannya ketika ini berada pada tahap maksimum dan dia bersedia membantu Selangor mara ke final. Sementara itu, satu lagi wakil negara, Johor Darul Ta'zim atau JDT pula berdepan tugas lebih sukar. Harimau Selatan wajib bangkit daripada kekalahan 1-3 kepada Buriram United pada aksi separuh akhir pertama. Pengendalinya Hisco Munoz percaya masih ada peluang untuk pasukannya melakar kebangkitan di Stadium Chang Arena. Menurut beliau, masih ada 90 minit untuk JDT membuktikan kemampuan sebenar dan menepis segala keraguan daripada penyokong. Hisco turut mengakui kekalahan di Stadium Sultan Ibrahim tempoh hari memang sukar diterima, namun beliau yakin pemainnya sudah belajar daripada kesilapan. Dalam masa sama, tumpuan pastinya terarah kepada penyerang berbisa JDT, Bersun Da Silva yang sudah meledak 27 gol musim ini. Walaupun enggan mengesahkan sama ada Bersun akan diturunkan, Hisco memberi bayangan bahawa JDT akan tampil dengan corak permainan menyerang demi memburu gol awal. Mampukah Selangor mempertahankan kelebihan? Dan bolehkah JDT mencipta kebangkitan dramatik di Thailand? Sama-sama kita nantikan. Baik, itu sahaja perkongsian kali ini di Studio Bola Hub. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak info bola sepak terkini. Kita jumpa lagi di video seterusnya.